Komando, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Hari ni kita nak share sikit. Orang duk cerita pasal kursus US Ranger lah, dekat United States kan. Oh ke US Ranger yang kursus dengan Mak Saleh ni kan. Kalau kita nak bandingkan dengan kursus asas komando dekat Kamp Sungai Udang. Okey, hari ni saya panggil seorang tokoh lama 1970-an punya ni, komando lama. Dia pergi kursus US Ranger. So kita dengar. Kita dengar daripada mulut dia sendiri, dia cerita bagaimana kursus US Ranger dan juga kita bandingkan dengan kursus asas komando Malaysia. Okey. Hari ni saya nak promote sikit baju saya ni. Brushstroke M70 1970-an lah. Okey, kalau siapa yang berminat boleh dekat beg kuning tu lah. Terima kasih. Command and do. Kita lebih teruk lagi. Oh, Basic kita teruk lagi daripada mereka. US Ranger kau tu. Kita teruk lagi. Kita teruk lagi ujian dia. Kalau kita 10, depa berapa? Kalau markah penuh 10, teruk tu 10 teruk tu. Bagi 7 lah. Depa 7. Kita 10. Kita 10. Malah peringkat camp lah. Dia panggil apa camp? Derby camp ke? Peringkat gunung. Mountain warfare. Yang tu buat mountain warfare tu, pegang batu macam pegang ais. Dia buat mountain climbing apa semua. Jam. Naik jam dekat payah. Ada seorang American patah kaki. Dia buat di Gulf of Mexico. Dari sana, habis sana kita balik ke ni lah, balik ke Port Benning. Tuan Mat nak cakap apa? Pergi pesan kepada pegawai ke anggota komando? Pada saya, disiplin paling amat penting lah. Dalam tentera, disiplin amat penting. Kalau pegawai tu, dia kena hormat peringkat bawah. Kadang-kadang kebolehan peringkat bawah tu lebih daripada kita. Daya pemikiran mereka lebih daripada kita. Macam saya dulu diajak oleh General Borhan, KCO saya, kamu pegawai muda, kamu kena hormat terus saja, cari pengalaman. Mereka lebih mahir daripada kamu, jadi apa-apa hal kamu tanya mereka lah, baru kamu boleh berjaya. Jadi kita pun pegawai, bila kita hadapi sesuatu keadaan sukar, kita berbincang lah. Dia tak boleh nak tunjuk apa ni ego kita, kita pegawai tak boleh dengar cakap bawah, tak boleh. Kita nak buat komando, kita harus bekerja sama. Kita kena bekerja sama, baru boleh kita capai satu tujuan lah. Umpamanya orang bagi mission kita, kalau kita tak bersatu, tak ada koordinasi yang mantap, kita tak akan berjaya. Masa punctual, kita kena punctual. Kalau CEO kata mesyuarat pukul 2.30, pukul 2 orang kita dah ada lah. Kita kena ada lah dalam surat. Kita kena ada sana, kita buat persiapan apa yang patut sampai CEO masuk baru kita dah. Jangan kita pula nak lebih nak sama dengan CEO, tak boleh lah. Masa amat penting. Kita bayangkan kita pegawai, kalau kita nak buat serangan sesuatu sasaran, kita ada buat calculation kan. Bila masa meriam nak sampai, bila masa kita nak tu, bila masa meriam nak diberhentikan. Kalau kita tak tepat masa, peluru meriam jatuh ke kepala kita. Betul tak? Itu saya cukup jaga masa. Masa cukup penting. Dalam apa situasi pun masa cukup penting.